Pernah tak anda tengok peta Malaysia dan terfikir, macam mana sebenarnya negeri-negeri ni wujud? Hari ni kita akan patah balik ke masa lampau untuk bongkar kisah-kisah hebat di sebalik 4 kerajaan Melayu yang menjadi asas negara kita. Jom kita lupakan sekejap garisan atas peta tu. Sebab setiap negeri ini ia bukan sekadar kawasan geografi. Ia adalah tapak kerajaan purba yang penuh dengan cerita. Ada yang diasaskan oleh putera dari seberang laut. Ada yang lahir dari penyatuan. Okey, jom kita selami satu persatu. Baiklah, ini perjalanan kita untuk hari ini. Kita mula dengan Kedah, lepas tu kita terbang ke Kelantan, singgah sekejap di Negeri Sembilan yang sangat unik, dan kita habiskan dengan kisah Perlis. Lepas tu, kita akan tengok macam mana semua cerita ni sebenarnya ada kaitan antara satu sama lain. Perhentian pertama kita, Kedah. Sebuah kerajaan yang kisahnya bermula jauh non di Parsi. Cuba bayangkan seorang putera dari Parsi berlayar sampai ke sini. Tapi baginda datang bukan untuk menakluk atau berperang. Sebaliknya, ketua-ketua tempatan masa tu sambut baginda dengan baik dan lantik pula jadi raja mereka. Ini tunjukkan betapa terbukanya masyarakat Kedah zaman dulu. Jadi, kita boleh nampak dekat sini, Kedah ni sentiasa berkembang. Dari pusat pemerintahan awal di Sungai Mas, kemudian mereka bina kubu pertahanan di Kota Siputih, sampailah ke penubuhan Alustar sebagai ibu negeri moden. Setiap zaman ada cabaran dan perubahan tersendiri. Dan dengan kedatangan Maharaja Derba Raja, baginda bawa sekali nobat. Ini bukan sebarang alat muzik tau. Nobat ni adalah simbol kuasa, simbol kedaulatan. Bila ia dimainkan, ia macam satu pengumuman yang sah bahawa Sultan Kedah adalah pemerintah. Dan yang paling best, tradisi ni masih kekal sampai hari ini, dah lebih 1000 tahun. Okey, kalau Kedah diasaskan oleh orang luar yang diterima baik, cerita Kelantan pula sangat berbeza. Kisahnya adalah tentang penyatuan dari dalam. Untuk satu tempoh yang lama, Kelantan ni berpecah dua. Ada Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Dan mereka ni asyik berperang. Sehinggalah muncul seorang putera tempatan, Long Yunus, yang ada cita-cita besar untuk satukan semula tanah tumpah darahnya. Ingat tahun ni, 1762. Inilah tahunnya di mana Long Yunus berjaya. Kelantan yang berpecah belah akhirnya bersatu di bawah satu pemerintah. Dari sinilah bermulanya dinasti baru untuk Kelantan. Tapi kan, sejarah Kelantan ni bukan pasal putera raja je. Kita kena tahu, jauh sebelum Long Yunus lagi, Kelantan pernah diperintah oleh wanita-wanita yang hebat. Nama macam Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Saadong ni legenda. Ini bukti jelas peranan penting wanita dalam sejarah awal negeri Kelantan. Okey, kita dah dengar kisah orang luar datang dan kisah penyatuan. Sekarang jom kita ke Negeri Sembilan. Yang ni lain macam sikit. Cerita dia memang sangat unik. Asasnya macam ni. Tak macam negeri-negeri lain, kerajaan Negeri Sembilan tak diasaskan melalui perang atau penaklukan. Tapi ia diasaskan melalui satu jemputan. Ini macam sistem demokrasi versi awal kan? Kuasa tu datang dari bawah, dari ketua-ketua tempatan. Mereka yang berbincang dan buat keputusan untuk jemput raja mereka sendiri. Bukan raja yang datang dan kata, aku raja kamu. Ini memang satu pendekatan yang sangat luar biasa untuk zaman tu. Sekarang, kita ke perhentian terakhir kita. Perlis, jom kita tengok macam mana sebuah negeri baru boleh lahir daripada sebuah negeri yang lebih tua. Perlis ni tak jadi sebuah negeri dalam satu malam tau. Proses dia perlahan-lahan. Mula-mula, cuma seorang ketua tempatan yang dilantik Sultan Kedah. Lepas tu, Siam pisahkan Perlis dari Kedah. Dan akhirnya, barulah Siam iktiraf pemerintah Perlis sebagai raja yang berdikar. Nampak tak? Ini cerita pasal strategi politik dan kesabaran. Nak senang faham, fikir macam inilah. Perlis ni macam spin-off daripada drama Kedah. Maksudnya, mereka kongsi sejarah yang sama pada mulanya. Tapi lama-kelamaan, Perlis mula bina jalan cerita dia sendiri dengan watak-watak dan dinasti pemerintahannya yang unik. Jadi, kita dah tengok 4 kisah yang sangat berbeza kan? Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan Perlis. Semua ada cerita sendiri. Persoalannya sekarang, apa kaitan antara mereka semua ni? Sebenarnya, ada 3 tiang utama yang menghubungkan mereka. Pertama, keserumpunan. Maksudnya, mereka berkongsi budaya dan bahasa Melayu yang sama. Kedua, geografi, sebab mereka berjiran. Dan ketiga, agama. Kepercayaan Islam yang sama mengukuhkan lagi ikatan mereka. 3 benda inilah yang buat mereka lebih dari sekadar jiran. Dan hubungan ni bukan teori je tau, ada bukti kukuh. Contohnya Sultan Terengganu yang iktiraf Long Yunus sebagai Raja Kelantan, siap bagi bantuan tentera lagi. Lepas tu, perkahwinan antar keluarga di Raja Perlis dan Kedah pula mengeratkan lagi hubungan mereka. Ini semua tindakan diplomasi yang sebenar.
Jadi apa pengajaran daripada semua ni? Ia menunjukkan yang Malaysia yang kita kenal hari ini sebenarnya dibina atas satu rangkaian hubungan yang sangat kompleks. Ia adalah hasil daripada ikatan persaudaraan, kepercayaan dan kerjasama yang dah wujud beratus-ratus tahun lamanya. Sejarah inilah yang membentuk siapa kita pada hari ini.